puasa. Alamak, nak imsak dah ni. Aku ni cepat-cepat sahur ni. Aduh, tak sempat nak masak dah ni. Nak makan apa je? Minum air je lah. Kan boleh? Okey. Alah, buka lah peti. Dah lambat dah ni. Okey, dah buka. Air gel tu kerik ni je lah. Nanti saya sikit petang nanti. Alhamdulillah. Kenyang perut walaupun minum air je. Alamak, aku dah lambat kerja ni. Aku nak pergi kerja lah. Aduh. Sunyinya kat luar. Tak ada orang pun main taman waktu ni. Apa aku merepek ni, memang tak ada orang main taman subuh-subuh. Lantak lah. Cepat. Aduh, jauh pula lah kedai tu. Kenapalah aku pergi kerja kat kedai jauh-jauh ni? Aduh. Nanti HP kena marah dengan bos, nanti kena potong gaji. Nak sampai dah. Cepat sikit. Cepat. Masuk. Okey, dah. Aduh. Nak sahur lah. Pergi ke kedai ni. Assalamualaikum, cik. Nak order boleh? Okey. Saya nak pizza satu, cik. Boleh, cik? Okey, cik. Nanti saya bayar. Pelik kamu ni. Biasanya mana ada orang order makanan waktu ni? Lah, patutlah. Bang. Dah habis sahur dah ni. Baru nak sahur ke?